Dia ni bercuti ke? Lari kerja kedai snooker je. Jaga kaunter member minta tolong. Masa tu memang ada hujan sikit baru berhenti kerja. Faham. Lepas tu login member cakap sini tolong jaga kedai. Cakap tak boleh jaga kaunter je kan. Dia okay. Snooker dia timing dia petang hingga ke malam lah kan. 24 jam. 24 jam. Tapi kerja tak ada 24 jam dari shift lah. Shift lah. Tapi shift pun 12 jam kat lah. Koyak kat lah. Hidayat. Kejap kerja kedai snooker. Itu memang Hidayat tu. Banyak cerita kedai snooker. Memang Hidayat tu. Lucky ball tak lucky ball. Sebab dulu aku masa kecil-kecil, zaman kita tak tahu lah kan. Aku selalu ikut abang aku pergi snooker. Dia bila dia balik, dia kerja kat KL. So bila dia balik kampung, dia nak dapat member kan. Dia cakap, jom lah pergi kedai snooker teman aku. So tengoklah dia main lucky ball dekat apa semua. Cakap, dia ni bercuti ke? Tapi tak adalah. Bila aku tanya betul, tak ada pun. Main sonok je.